saya Puan Azima. Dulu saya sakit lutut. Dah buat total knee replacement dua-dua lutut. Masya Allah. Sakit, nak berjalan pun payah. Lepas tu ada besan saya datang cerita pasal dia dah cuba pakai Colora Pen, sarung tangan. Dia pun dulu buat motor selalu jatuh kan. Jadi sakit lah, bila pakai tu dia elok. Jadi saya kata, takkanlah besan kita nak bohong kan. Betul. Saya pun cuba, belilah hari tu seluar dengan stokin dengan apanya. Sebab kita memang tak ada 2 bulan dulu rumah tak boleh jalan. Buat knee replacement tu tak boleh jalan. Sakit lah, lambat lambat boleh, lah, boleh. Saya kata 2 bulan saya tak jalan. Cubalah pakai seluar ni. Hari pertama saya dapat seluar, saya pakai. Tengah hari tu saya nak pergi makan kat kedai, saya pakai. Boleh lah jalan. Wah. Ada same day. Lepas tu besok tu saya jalan jauh sikit. Saya beli buah-buah dengan suami saya. Yelah kuat lah. Sejak itu saya pakai sampailah ini. Tapi yang pakai 24 jam. Siang dan malam. Memang beli 2 terus dengan stokin sekali. So rahsia dia kena pakai 24 jam kan? Lepas tu ada sakit belakang tu. Itu baru 9 bulan saya pakai, baru pulih betul-betul lah kiranya kan. Maknanya ambil masa juga yang macam slippers ke belakang tulang kan. Lepas tu saya seronok pula. Kalau macam ni baik cuba suplemen pula kan. Makanlah syurito apa semua tu. Leaf core tu. Habis kan kau kata muka licin lah, cantik lah. Sebenarnya happy. 63. Sekarang ni makan Syuruto, Zenkozo, Vision tu mata kan, saya ada masalah mata. Lagi tu Aspirina. Ini kan datang share dengan siapa? Macam suara kat rumah je. Dengan kawan-kawan surau. Lepas tu orang kampung tak sihat ke apa, saya pergi jugalah, masuk kampung jugalah. Tak boleh sayang duit lah untuk kesihatan. Saya pun tak menduga kan saya boleh macam pulih banyak lagi, 70% tu boleh lah kan. Jadi kalau tak cuba tak tahu, Allah yang bagi sembuh kan. Jadi hasil pada usaha tu Allah kabulkan. Lepas dah macam-macam dah beli produk ribu-ribu jugalah. Maksudnya dah pergi fizio, dah pergi yang government tak jalan, pergi yang swasta tak jalan. Belanja banyak kan, pergi chiropractic lagi. Pergi acupuncture lagi. 2019 satu, tahun lepas satu lagi. 2 lah, maksudnya makin pulih lah. Ni boleh jalan jauh ni. Ini percobaan. Boleh jalan pun je lah. Sakit nak berjalan, tak boleh. Dia tak payah makan ubat kan? Tak payah. Tak payah makan painkiller. Tak ada.